Kekuatan intervensi ialah pelaksanaan congkak darab menawarkan beberapa kelebihan. Pertama, ia menjadikan pembelajaran matematik lebih menyeronokkan dan bebas tekanan kerana murid terlibat dalam aktiviti bermain sambil belajar. Kedua, bahan congkak dan batang aiskrim yang digunakan mudah didapati dan kosnya rendah, menjadikan intervensi ini praktikal dan berkesan dari segi kos. Ketiga, aktiviti congkak darab menggalakkan interaksi sosial positif di kalangan murid. Apabila murid bekerjasama dalam permainan, ia memupuk semangat kerjasama dan komunikasi yang baik di kalangan mereka. Terdapat beberapa kekangan yang perlu diambil kira. Murid memerlukan masa untuk terbiasa dengan peraturan permainan congkak menggunakan kaedah darab. Pada awalnya, mereka mungkin keliru atau perlahan mengikut peraturan. Jadi, guru perlu meluangkan masa untuk mengulang peraturan dan memastikan murid faham cara bermain. Selain itu, semasa menggunakan bahan seperti batang aiskrim sebagai alat bantu, kawalan kelas perlulah ketat. Guru harus memastikan semua murid menggunakan bahan dengan selamat dan fokus pada aktiviti agar pembelajaran berjalan lancar tanpa gangguan. Cadangan penambahbaikan bagi kajian tindakan ini ialah mengadakan sesi ulangan yang lebih kerap bagi mengukuhkan ingatan jangka panjang murid. Ulangan berterusan membantu maklumat yang dipelajari kekal lama dalam ingatan murid. Mendorong ibu bapa menyediakan set congkak di rumah untuk latihan bersama keluarga. Keadaan ini menghubungkan aktiviti di dalam bilik darjah dengan latihan berterusan di rumah, sekaligus mengukuhkan penguasaan murid. Mengadaptasi teknik permainan congkak untuk konsep matematik yang lebih tinggi. Sebagai contoh, konsep yang serupa boleh digunakan untuk mengajar operasi bahagi. Dengan cara ini, konsep bahagi boleh dijelaskan secara praktikal melalui permainan, menjadikan pembelajaran konsep lanjutan lebih menyeronokkan dan mudah difahami oleh murid. Secara keseluruhan, kajian ini membuktikan bahawa kaedah congkak darab berkesan dalam meningkatkan penguasaan asas darab murid pemulihan khas di Sekolah Kebangsaan Payamang Insun dengan amat ketara. Hasil kajian menunjukkan bahawa pendekatan ini memenuhi objektif utamanya untuk mengukuhkan kemahiran asas darab secara menyeluruh. Impak utama yang diperoleh dari intervensi ini dapat dilihat dalam 3 dimensi penting. Pertama, aspek kognitif. Markah ujian murid meningkat secara drastik. Pencapaian markah ujian murid mencapai skor penuh 10/10 setelah pelaksanaan. Kedua, dari aspek afektif. Minat dan keyakinan diri murid dalam mata pelajaran matematik berjaya dipulihkan. Murid kini lebih bersemangat dan yakin untuk menghadapi cabaran matematik selepas terlibat dalam aktiviti ini. Ketiga, dari aspek pedagogi. Kajian ini membuktikan bahawa pendekatan tradisional seperti permainan boleh diubah sesuai dan diinovasi untuk menyelesaikan masalah pembelajaran moden. Pendekatan berbentuk permainan dapat menggabungkan kaedah lama dengan keperluan pengajaran semasa, sekaligus membuka ruang untuk inovasi dalam proses pengajaran matematik. Berikut adalah slide murid-murid saya menjawab soalan sebelum penggunaan congkak darab. Murid menghadapi kesukaran membuat penambahan berulang. Slide seterusnya, murid-murid diperkenalkan dengan congkak darab dan dibiasakan dengan penggunaan congkak darab bagi menjawab soalan latihan. Dalam slide ini, murid-murid menjawab soalan ujian menggunakan congkak darab. Berikut ialah
video salah seorang murid menunjukkan cara penggunaan congkak darab. Okey. Nombor 2. RM26 kumpulan. Okey, bagus. Betul semua. Akhir kata dari saya, kekuatan sebenar ialah tidak mudah berputus asa. Sekian, terima kasih.